Hari ni kita nak pergi hiking Bukit Kutu. Ha, sama. Color lebih kurang. Tapi buat DIY. Nantaklah DIY pun. Nak cepat ni pasal. Tunggu orang lagi. Makan dulu. Apa? Mudah kan? Dah habis. Kalau insya-Allah kalau sampai puncak ni habislah sini. Katamlah KKB. Saya ke puncak Bukit Kutu, kami dah katam. Katam KKB ni. Okey eh? Okey semua eh? Nak naik Bukit Kutu? Dia lagi laju naik bukit. Briefing. Briefing sikit sebelum kita hiking Bukit Kutu. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya MGP. Yo, kita bergerak. Bukit Kutu. Motor. Ramai eh hari ni. 20 apa? 7. 7 hari. Ya kot. Saja penambatan checkpoint pertama. Ni matanya lemah sekali. Mana dah? Boleh dah eh? Confident? Boleh ya. Favorite eh? Farah? Okey, jumpa simpang. Masuk kanan. Jom. Kita sampai checkpoint sungai pertama. Kita masuk dulu. Hujan. Kak Nani dah merungut nampaknya. Dia dah main bebel nampaknya. Hujan bawa trail. Apa? Berkicap hujan. Tak rasa lah berkicap kan. Sebab basah. Okey eh. Baik, jalan ni eh. Rekod. Lari kot. Ya. Baca. Jam. Ni pokok ara eh. Apa 300 tahun eh? Lebih 300 tahun. Tapi dia dah mati dah. Dia dah kena makan dengan parasit. Pokok parasit. Lebih 300 tahun. Mungkin lama-lama dia dah tak ada lah. Keput, tumbang. Allah. Sebab dia apa? Berapa kilometer tadi? Dia kata 14 kilometer. 14 ni baru 2. Apa? 7 pergi. So lagi lebih kurang dalam. Lepas pokok ara, macak. Okey eh? Macak. Macak. Dua ni dah 2. Dah 2 tak jalan. Maksudnya Kita dah sampai checkpoint 1. tak ada bonus lah. Dia pacak sampai. Orang tak kasut. Sampai situ juga, satu gedung. Tapi yang ini sen awak. Viewpoint. Dia cinta abang pakai Viewpoint kita ke dalam setengah jam tu kasut je. Dia ke sampai 40 puncak setengah jam. Cuma ni yang Sekejap, ni jalan ni. Tak ada orang nak masuk jalan ni. Dia tak nampak ke jalan tu macam tak ada jalan? Hei. Ha? Takut orang selalu macam tu kat situ lagi kan? Okey. Kita dah mendaki 3 km.
elevation dekat 500 meter. Okay, kat ni okey? Kau penat, kakak beritahu. Jadi kak, boleh kak? Kita tawan bukit Batu kak. Kakak nak tinggal kat Nani kat sini. Betul? Kita pergi santai ya. Itu trail run. Memang kena laju kak. Ini kak ada hadiah pun kat atas tu. Ada penat. Dia kalau ada hadiah, syuk tu boleh tinggal. Betul. Tak ada dia pedulikan saya. Agak tanya kita naik Bukit Larut. Ha. Kita rehat dulu. Ada sahabat yang PY. Kita tunggu. Kita jangan tinggalkan kawan. Walaupun kita laju. Ni Farah laju. Janji tak tinggal kawan. Janji tak tinggal kawan ya. Janji ya. Ha. Janji yang boleh ditepati. Ni 2 orang ni trail run tu. Trail runner. Ni 2 orang ni. Setakat bukit ni dia boleh lari senapas je. Kat awal. Senapas. Senapas je naik bukit ni. Nampak tak muka beragak? Kat awal kata lipan ni. Inilah guguk mentibang. Budih dah. Mentibang. Tak tahu mentibang mana tu. Mentibang. Jangan dia bijak mentibang ni. Turun. Tadi bercakap tak habis kata. Cepat kawah. Banyak tangga besi. Sabar Kak Nani nak rehat kejap. Turun balik. Tuan naik. Kau setan. Tak. Atas tu boleh duduk. Atas tu boleh duduk. Tak ada tempat nak ni. Oh. Naik atas lah. Atas. Sampai dulu. Dia dah sampai. Last satu point. Siapa nak ambil air kat bawah? Tak ada air pun. Ada dalam. Dalam kat bawah. Takkan nak ambil dalam tu tak nak. 5 meter je. Orang cuba rasa dulu air dia. Salah apa Ha. beza. Biasa saya ambil. Ya, serius. Cik, nak suruh ambilkan je benarnya. Ini botol ni mana kosong? Ada botol ni. Ada botol kosong Ada ni? botol lagi? Tak ada dah. Tak ada. Botol ada air je. Botol ada air. Air manis pula tu. Oh, itu nak buat masak-masak ke nak buat minum? Okay, kami nak cari air 5 meter. Cari air 5 meter. Cari air 5 meter Ke mana-mana budak-budak ni. Lagi. Oh, situ je. Tengoklah. Mana boleh tahan tengok kawan-kawan masuk. Kita kena masuk sekali. Bukan selalu datang. Jam kan? Oh, situ ke? Jalan tu. Tahu tadi ambil sendiri je lah. Oh, situ lah tahan airnya. Kat bawahnya. Okay, kita dah turun bawah. Sudahlah, sepatutnya. Belum mandi gunung ni belum ambil kan. Bila ambil gambar? Tak bagi arahan. Takkan bagi arahan. Okay kat bawah. Air 5 meter. Air 5 meter. Air 5 meter. Sedap minum direct daripada sungai Sedap. Mantap. Rasa itu. Bau lah nature. Nature lover. Dia jangan risau sebab orang tak ada Sedap. camping kat sini. Betul? Tak ada orang kencing Rasa ni. segar dia. Ada tempat camping je bahaya sikit. Macam pas water point tadi macam sikit. Boleh. Orang kan kalau nak kentut dia tak Kita orang ni kang sampai Batu Kambing bentuk kambing. Batu Kambing. Tadi kau bentuk kambing. 10 minit lagi sampai Batu Terung. Ini bentuk kambing ke? Wow. Cantik Mana bentuk kambingnya? Tak ada. Tak ada bentuk kambing pun. Hutan buluh. Aku ni? Aku ni? Ah. Lalu. Tak juga duduk depan pergi. 40. Allah. Allah. Nak ambil gambar kan? Kak Ni nak ambil gambar? Tak apalah. Come on lah Kak Ni. Kita ada kenangan. Sekarang kita dah sampai ke Batu Kedong. Oh atas tu. Itulah macam tedung. UPC. UPC. Up. Si. Tadi punya bawah tu. Mak tu. Batu Kedong. Hai, ampun. Jalan dulu. Baik. Sampai dah. Batu Kedong. Dia senang. Sini
elok ikut. Naik. Itu kau sampai atas mahal tak? Baik kami sekarang. Batu Tadong. Kalau ni kaki kat Nani kan kecil sikit daripada wang. Kalau ni kena atas. Oh, berat kecil lagi. Sekejap. Tinggal mari sungai. Zana lah. Satu saiz lah pada Zana. Zana dah 3.5. Orang tu dah pendek. Punya paut je kat tadi ni. Paut je. Lepas tu kaki tu ampu je. Macam tu je. Jalan sikit-sikit. Okey, macam tu. Good. Baik. Good ke God? Okay, Dila, Good. Dila, stop. Dila, stop. Ambil lagi. Stop tu ambilkan dia. Ambil kantong kat dia rupanya. Aduh. Nak kena paut tangan tu tak payah. Tak payah, biarkan je. Lagi kokoh ni. Come on. Weh. Ay, lupa. Belajar betul. Tak payah. Dia lepaskan diri dia. Nasib baik tak jalan. Pasal lah banker korang kena belakang. Banker habis. Belakang dia tinggal. Mentang-mentang tak ada banker. Tak ada duit. Kita sampai ke viewpoint. Tak nak gambar kat viewpoint tu ke? Jom. Jom. Sana. Tak nak gambar aku. Tak nak. Nak gigi. Jom. Kalau tu ambil baik, ambil dulu. Takut juga korang dekat atas. Jom. Apa batu tu. Dah tak nampak tengok view. Tengah awak kapit tau. Viewpoint umpangan KKB. Dia. Oh, sorry. Jalan depan. Jalan depan. Tak boleh. Oh, cantik ah. Hati-hati. Subhanallah. Saya tak nak pergi sana dah. Cantiknya. Hati-hati. Ya. Cantik ah. Cantik. Cantik kan? Cantik. Cantik dah. Ini pokok brokoli. Pokok brokoli. Itu batu tedung tadi kan? Ni tudung. Oh, cantik. 5.23 km 905 elevation. Sikit lagi kita akan sampai ke puncak bukit tu, InsyaAllah. Jom. Cantik hutan dia. Hutan dia cantik. Suka hutan macam ni. Checkpoint 3. Oh, tak. Jauh kau. Jauh. Checkpoint 3. Sikit lagi. Sikit tu je. Sikit ni. Ya. Okay. Kalau ngaji tak sempat habis lah. Kita pacak lagi. Teruskan memacak. Dah ada kabus. Sejuk. Elevation 927 meter. 927 meter elevation. Sikit lagi nak 1000. Dulu. Okey. Masih nak rehat. Oh, jap. Makcik nak rehat. Jap. Makcik nak rehat. Teruskan. Itu yang teruskan. 6 km perjalanan. Elevation 999. Nak pergi CP3. Dah 4 jam dah berjalan. 12. Dah pukul 12 tengah hari dah. Lasu. Sikit lagi. Sampai lagi 10 minit lagi katanya. Sampai ke peak. pun tim tu. Jangan lagi. Dah, dia orang dah makan Maggi ke masak dah. Sampai puncak. Oh. Hebat Oh. Hebat ah. 比较重要的东西带在身上就可以了。 Pergi banglo. Inilah perigi yang masuk. Bukan. Masuk tu? Dalam sana. Oh. Ini perigi lah. Nah, katanya perigi masuk katanya. Oh, sebenarnya. Dan ini ke periginya? Dia ada dua. Satu. Naik puncak. Kita naik ke puncak. Lepas tu ikut tu. Ikut tu. Jom. Ikut. Sampai. Tadi 2 orang 3 orang ya. Ni. Ni. Mana? Dia punya tu.
Sampai puncak. 不过你们要拍塞包的话，你们可以拍下包看。啊，不要啊，上面的塞包了。 103.3. Alhamdulillah. So, dah sampai dah. Apa dia? Dah sampai tak naik rugi. Bila lagi nak naik? Tak bila lagi kita datang. Itulah. Okey kat sana? Okey. Okey Okay, kita sampai separuh jalan batu. Nak naik satu tingkat batu lagi. Boleh lah 3 orang kat atas ni. Cuma atas tu satu. View tak ada lah. Berkabus. Berkomen dia lah. Aku rasa aku gayat ni. Cuba dulu. Kalau tak boleh kita turun. Kan? Okay, beautiful no run motor. Apa dia tak nak turun dulu? Naik tangga yang kedua. Apa dia tak nak turun? Tali. Terus. Kaki. Okey, dah. One. Bismillah. Awak tunggu. Aman lah. Yo, view cantik. Parah. Ada pergi ke tu? Mana kat sana? Cantik view. Dah. 感动我今天是谁？感动我今天是谁？ Boleh je berdiri Farah kalau kau berani. Sebab dia lebar. Cantik. Macam pergi genting. Lagi genting. Pergi genting. Nasib baik ada Nah, sembot. Cik mata pun nak masuk konten. Aduh. Nasib baik dia stop kasi tak. Tak tahu lah. Cik mata. Aduh, lahai mata. Kat saya. Jangan Itu tangan pakai sini juga. No. Okey. Ini sini. Bukan. Kaki. Ini Kaki keluar lah. Jangan Lagi kaki lah bawah. foto kaki pun picap baik-baik. Macam salah. Macam. Okey. Satu anak tangga, satu kaki. Bijak. Sebab lain lah. Okey, kita nak pergi ke banglo pula. Banglo lama, Inggeris. Zaman kolonial ni. Ha? Tak, aku tak diri. Takut. Syuk je yang diri. Wah tak diri orang esok je. Jom pergi banglo. Tak kalau berdiri macam membayangkan yang bukan. Baik aku. Lorian tu. Mana banglo? Oh, Google. Ni ke banglo ya? Ya, Oh, dah sampai. Mana banglo? Tu. dah kena bom dah. Bom. Jepun nak bom. Wah bayang banglo. Bayang banglo. Tak tahu bukan balik. Cuba lihat dia. Di sini dia. Ha? Oh, berambut. Masuk. Dah mudahnya hidup kapal. Senang buat kerja. Mudahnya hidup kapal. Gitu je. Kita solat dulu. Sekarang pukul 2.16. Sebab tengok bawah tak sempat. Siap solat. Ya turun, bergerak turun. Kita bergerak turun. Jam. Bagi laluan. Johnny nak lalu. Ji, tepi Ji. Kau ni cukup sibuk lah nak lalu. Cepat. Pesa. Okey dah jalan. Okey. Dia nak cek orang, cukup tak? Tak boleh kuat daripada Anak-anak. Aiman tu. Okey, kita dah turun jalan bawah. Lutut dah nak kaput dia lah. Aduh. Nasib baik. Tadi aku dah krem dah. Jangan lupa kami nak makan
Tunduk. Ha. Kamera tu. Ke belakang ke? Ha, tunduk. Tunduk. Cakap kat ni je. Pun boleh. Yeah. Main air. Mana? Boleh kat mana? Main air. Basuh slow, basuh slow, basuh slow. Masuk keluar. Okey, kat Nani okey eh? Okey kat sana? Kau okey? Okey, masuk kasut. Mantap, 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 mantap. Alhamdulillah sampai sungai. Terus keluar kan? Kali rupanya handphone dalam poket. Basuh kasut. Okey, kita dah sampai sungai. Alang-alang dah duduk. Dah sampai. Jambatan Sengit. Nak misi lagi ke? Ya, Alhamdulillah kami telah berjaya sampai ke jambatan untuk penutup. Perjalanan ambil masa dalam 8 jam daripada pukul 7.50. Sekarang pun dah kat 5.30 dah. Tapi apa lagi nak diucapkan? Ada apa-apa yang nak dikomen pasal Bukit Kutu? First. Tak ada naik dah. Dia yang laju dia pun tak ada. Tempat lain Tak nak. Tempat lain, cari tempat lain. Next Gunung Irau eh. Kita next Gunung Irau eh. Ketahuan ni Rau pula. Okay. So kita akan berjumpa di next destination hiking kita. Okay, jumpa lagi semua. Bye bye. Bye. Jom.